Biduk berlabuh di tanah perlis, dendang perantau pulang beraya. Ayam masak ros, merah beralis, juadah tersohor, pengikat selera. Gitu. Hari ni saya nak masak ayam masak ros jamuan hari raya. Kita masukkan serbuk kunyit, kita gaul sampai rata. Rahsia masakan lebih sedap adalah campurkan perencah pati ayam tumis sebagai perapan. So, kita masukkan semua ni ke dalam blender. Jangan lupa air dan dah boleh blend. Kita masukkan buah pelaga and kayu manis, bawang merah dan daun kari. Masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Kita masukkan chili paste dan tomato puree. Lepas tu dah masukkan semua, gaulkan. Kita masukkan tomato, lepas tu chili, sedikit air dan jangan lupa santan. Kita gaulkan dulu sebelum kita masukkan ayam goreng tadi. Lepas tu baru kita masukkan ayam. Rahsia masakan untuk lebih sedap adalah perencah pati ayam tumis. Dari dapur ke meja makan, ayam masak ros ni memang tak pernah mengecewakan. Selamat menikmati, selamat Hari Raya. Tadi kita dah kongsi resepi, sekarang kita nak kongsi rezeki pula. Ajinomoto nak bagi hadiah berjumlah RM88,888. Ada percutian keluar negara dan domestik, emas dan tak cikgu. Anda hanya beli produk Ajinomoto minimum RM10 je. Snap receipt dan hantar ke dan penungguli. Peraduan berakhir 30 April 2026, so cepat-cepat join.